Jihad ni satu bab yang orang kafir tak suka. Dan kita pun banyakkannya bila sebut jihad ni maknanya ingat perang saja. Dia tidak luah makna jihad. Dia tidak kata perang guna senjata tu saja juga. Apa dia makna jihad? Dari segi bahasa, makna jihad susah. Jihad tu jihadan balagtul masyaqqah. Saya mendapat susah. Dari segi syarak, iaitu mengorbankan tenaga, daya upaya untuk memerangi orang kafir. Dan perkataan jihad ini juga digunakan untuk mujahadatun nafs, untuk kita lawan nafsu kita, lawan syaitan, lawan orang-orang fasik. Itu pun termasuk dalam jihad juga. Adapun mujahadah, memerangi jiwa kita sendiri, nafsu kita sendiri, apa dia maknanya? Maksud dianya belajar agama. Itu maksud berjihad lawan nafsu, jihad perang dengan diri sendiri itu. Apa dia? Belajar agama. Lepas tu beramal dengan orang kita belajar tu. Yang kedua, yang ketiga mengajar. Itu makna jihad dengan nafsu, dengan jiwa kita, diri kita. Jihad melawan syaitan apa dia? Iaitu lawan dalam menolak kekeliruan yang dia timbulkan di dalam diri kita, dan maksiat yang kita comel suruh menarik tu, kita kena lawan. Itu makna lawan syaitan, perang dengan syaitan. Perang dengan orang kafir, perang dengan orang kafir boleh berlaku dengan tangan, boleh berlaku dengan harta benda, boleh berlaku dengan lidah dan hati, termasuk berlaku. Jihad dalam melawan orang-orang fasik pula lagu mana? Dengan tangan, dengan lidah dan dengan hati. Khilaf pula ulama tentang jihad dengan orang kafir ni. Adakah fardu ain atau fardu kifayah? Atau ada pada ketika-ketikanya fardu ain, pada ketika-ketikanya fardu kifayah? Kalau ke mana? Dia kata kita orang Islam ni dengan jihad ni ada dua keadaan kita. Jadi mengikut pendapat ulama yang masyhurnya ialah fardu kifayah. Secara umumnya ia adalah termasuk dalam fardu kifayah. Kecuali kalau ada keadaan yang mendesak sehingga jadi kena keluar perang. Dalam keadaan maknanya perang teruk lah, musuh tu ramai, kau misalnya mengancam sangat kau, terutamanya kalau pihak pemerintah yang menentukannya. Jadi fardu kifayah itu tertunai dengan melakukannya kalau dalam setahun sekali, mengikut jumhur ulama. Kata setengah ulama pula wajib bila boleh, bila mampu seseorang itu mampu, walaupun secara berterusan seperti zaman Nabi SAW, sehingga Islam ini jadi kuat dan menguasai negeri-negeri yang lain, dan Islam tersebar dengan bebasnya ke seluruh pelosok bumi. Pendapat yang betulnya setelah dikaji berdasarkan sekian banyak hadis-hadis ni, jenis jihad terhadap orang kafir, jenis jihad terhadap orang kafir ni kerana dia bukan jihad dengan tangan saja. Dia kata jihad dengan harta, jihad dengan lidah, jihad dengan hati ni, itu maksud jenis jihad dengan orang kafir ni wajib atas setiap orang Islam. Tak kira lah setakat mana orang masih mampu, sama ada dengan tangannya, atau dengan lidahnya, atau dengan harta bendanya, atau dengan hati. Tak boleh reda, dia mesti kena ada lawan dengan orang kafir. Sebenarnya maksud utama Islam yang sebenarnya nak suruh orang Islam masuk Islam, nak suruh orang tu Islam. Kalau dia Islam tak ada lah perang ni. Jadi hak tu, perjuangan tu untuk mengislamkan orang kafir, dia tetap ada. Sebab kita kena ingat matlamat apa tujuan sebenarnya. Ataupun kalau tak masuk Islam, ada kebebasan, bukan paksa, dia kena tunduk kepada pemerintahan Islam. Maksudnya dia kena terima lah kuasa Islam. Kekuasaan Islam tu, pemerintahan Islam tu dia kena terima lah. Kalau dia terima, dia tak masuk Islam pun apa, tapi dia duduk tu ikut undang-undang Islam, peraturan Islam, cara Islam. Bukan makna peraturan Islam tu orang kafir tak boleh minum arak. Dia boleh minum arak, makan babi lah, dia boleh makan babi tu. Maksud dari segi peraturan masyarakat ni, kenegaraan, hak tu, hak mereka kena tu. Itu maksudnya. Kalau boleh hak tu tak ada apa. Sama ada Islam, ataupun kalau tidak Islam pun ikut cara Islam. Kemudian dalam kitab Hidayah, ni kitab fiqh Hanafi, dia kata jihad itu adalah fardu kifayah. Apabila satu golongan manusia sudah buat kerja tu, gugurlah fardu itu daripada orang lain-lain. Maksudnya tak dosa lah orang lain-lain itu. Kalau tak ada siapa-siapa pun yang bangkit berjihad, maksudnya dengan apa cara tadi lah, termasuk dalam 3-4 perkara tadi, tak ada langsung. Jadi kalau tak ada siapa-siapa buat kerja jihad ini, dosa semua sekali dengan sebab meninggalkan jihad. Dia kena ada fikir orang Islam ni nak melawan orang kafir, ikutlah dengan cara masing-masing, sampai ke satu peringkat kalau nak melawan dengan senjata pun kena. Kalau tidak, kalau ada jalan tidak melawan dengan senjata, kita kena pilih jalan itu dulu. Kecuali kalau suruhan untuk jihad itu umum, maknanya perlu keluar belaka, maka pada ketika itu jadi fardu ain lah.
sesuai dengan firman Allah, infiru khifafan wa thiqala. Sesuai dengan ayat itulah, kamu kena keluar perang, sama ada dalam keadaan mudah ke kamu ataupun dalam keadaan berat, dalam keadaan susah. Dalam mana pun tak boleh, kena tubik belakang. Lelaki perempuan pun kena tubik, tua muda pun kadang masing-masing kena tubik, kena pergi berperang. Dalam keadaan nafir am, dia panggil an-nafirul am, mana seruan jihad yang umum untuk semua. Sebab keadaan terdesak sangat, orang nak mari serang kita hancur habis. Begitulah kira-kira tu. Dalam kitab Takhirah dia kata kalau seruan jihad itu jadi fardu ain kepada orang yang dekat dengan musuh. Kepada hak jauh sikit dia jadi fardu kifayah. Tapi kalau tak pandai hak dekat dengan musuh tu, kena dia masuk, jadi fardu ain juga dia. Hak jauh sikit tadi itu jadi fardu ain juga. Begitulah seterusnya sampai ke seluruh bumi. Kalau tak pandai dengan tu, hak lain kena pergi, jadi fardu ain. Asalnya hak fardu ain kepada hak dekat je. Tapi kalau tak pandai hak tu, dia kena lain masuk, hak dekat dengan dia. Lepas tu hak jauh sikit begitulah akan jadi fardu ain. Jadi sehinggalah keperluan itu yang mendesak tu jadi tak ada dah. Barulah hak jauh tu jadi fardu kifayah lah atas dia. Tapi kalau selagi kawasan dia tu, orang di kawasan dia tu diperlukan, perlu sangat, maka jadi fardu ain. Bab kelebihan jihad dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka dan harta benda mereka, dengan balasan mereka akan mendapat syurga. Mereka berperang fi sabilillah, lalu membunuh dan terbunuh. Itu adalah sebagai janji yang benar dijamin olehnya dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah orang yang lebih sempurna janjinya? Siapakah orang yang paling dapat menyempurnakan janjinya dari Allah? Oleh itu, terimalah berita gembira kerana jualan kamu yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Hingga kepada firman-Nya, wabashshiril mu'minin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Jihad, kalau orang mengaji, di antara dua pihak tu ada pertentangan. Nafsu dia nak tidur, dia kata tak boleh tidur lagi, kena baca lagi. Baru ada perlawanan. Kalau nafsu dia tidak kata tidur, hak ni pula kata tak usah tidur, baca lagi lah. Tidak ada perlawanan, tidak ada kepayahan, kesukaran. Jihad itu daripada jahad asalnya, maknanya kesukaran, kepayahan, kerumitan, kesulitan. Tak ada sulit kalau tak ada tarik menarik, kalau tidak berebut lagu tu. Bila berebut adalah susah. Kita ada harta, di satu pihak kita merasakan kalau kita simpan harta ni boleh banyak gini. Di satu pihak yang lain, agama mengatakan kita kena belanja, kita kena kurbankan sebahagian daripada harta kita tu. Situ ada pertentangan. Maknanya susahlah tu nak menghadapi tu, sebab ada cabaran, ada yang menghalang kita. Bukan maknanya sesuai dengan perasaan kita. Kalau nak kira perasaan kita tak sih. Apalagi kalau melibatkan nyawa. Tentu sekali seorang tu nak hidup. Macam-macam cara nak hidup lama. Dengan cara jaga makan lah, jangan jadi susah fikiran lah, tenang hidup, duduk di kawasan yang nyaman. Macam-macam manusia ni cari untuk kesihatan dia. Makan ubat, takut nak mati lah. Perang ni maknanya mati. Situ ada perlawanan. Bila mati, kita rasa tak ada adalah kesedapan, nikmat. Kalau kita kaya pun, nikmat kekayaan kita tidak dapat rasa dah. Jadi itu tak sesuai belakang tu, tidak sesuai belakang dengan nafsu kita, dengan keinginan dan perasaan kita, tak sesuai belakang tu. Bila begitu ada pertentangan lah. Situ ada pertentangan tu, kita kena korban, kena lawan. Bila lawan itulah jihadnya. Dalam apa perkara sekalipun, hidup kita ni mesti ada perlawanan. Kalau tidak berani nak lawan, habis kita. Begitu juga sesuatu bangsa, sesuatu umat ni, kalau orang menceroboh dia, buat kadang-kadang dia senyap, tak kata apa, bangsa itu akan pupus, akan hilang daripada muka bumi ini. Jadi untuk kekal dia kena lawan. Kalau tidak lawan, akan hilang, akan dijajah, akan dihina, akan dibuat apa saja ikut suka orang. Di situ bila begitu, pertembungan tu ada, sukar, kena lawan, dan tidak sesuai dengan perasaan kita. Kalau nak kira macam manusia tak sih, susah-susah lagu tu, tak sih. Itulah konsep jihad dalam arti yang luas. Mana kemuncaknya ialah mengorbankan nyawa. Nabi SAW mengajar daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya perjuangan itu. Dia mengisi arti perjuangan betul-betul. Berasa apa-apa yang kita buat dengan bersungguh-sungguh, dengan sehabis tenaga. Itu makna jihad. Yang mencurahkan habis tenaga kita
daya upaya kita untuk mencapai sesuatu maksud kita. Hak itulah jihad. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar. Kalau tidak boleh buat lagu tu, tidak akan ada kejayaan, tidak akan ada kemenangan. Mesti nak dapat dunia pun kena lagu tu. Jadi apalagi kalau nak dapat kelebihan-kelebihan syurga ke apa tu, hak tu kena kuat lagi lah. Jihad itu akan terus sampai kepada hari kiamat. Jihad itu tidak boleh dihentikan, tidak boleh dihapuskan oleh kezaliman orang yang zalim dan keadilan orang yang adil. Tetap ada. Tetapi orang-orang yang terpesong ada juga, dia kata jihad dalam bentuk ni tak ada dah, kata dia. Tak boleh berjihad. Itu daripada dulu pun kalau kita perhati, akhirnya dia dapati dia tu ajaran salah. Seperti Qadiani. Dia kata tak boleh berjihad. Jihad dengan dalam bentuk lain. Jihad dalam bentuk harta, ke dalam bentuk apa sajalah. Tapi jihad dalam bentuk lawan orang kafir ni tak ada. Pasal apa? Qadiani. Itu adalah upahan bangsa barat untuk menghancurkan orang Islam. Jihad tak ada lah, macam terhapus lah. Kalau kita kata tak boleh nak perang, tak cukup alat, itu lain cerita. Tu. Kalau tak ada langsung perang, tak ada dah. Itu termasuk dalam ajaran sesat. Sebab jihad ini terus ada. Dalam Al-Quran, ayat-ayatnya cukup banyak. Tak boleh dinafikan hal itu. Di antaranya hal ini. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan mendapat syurga. Mereka berperang di jalan Allah, lalu membunuh dan dibunuh. Sebagai janji yang benar dijamin oleh Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah orang yang lebih dapat menyempurnakan janjinya dari Allah? Tak ada orang lain. Jadi bila Allah SWT jamin lagu tu, janji lagu tu, nak bimbang apa dah. Dengan sebab itulah mujahidin Islam di mana-mana pun, dalam keadaan umat Islam telah lemah sekalipun, bila semangat jihad ini ditiupkan pada masa dia, jadi naik. Dan musuh Islam tak boleh nak buat apa. Walaupun maknanya senjata persiapan tak cukup pun. Itulah maknanya kesan semangat jihad itu. Siapa di zaman bila-bila tak boleh secara terang, secara senyap. Dia tidak boleh kita hentikan benda ni. Tak boleh. Dia adalah fitrah Islam. Kalau kita nak hapuskan semangat ini, maknanya seseolahnya kita nak menghapuskan orang Islam, jiwa Islam. Tak boleh, tak mungkin. Jadi terimalah berita gembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Mana jual beli itu begitu menguntungkan. Pasal Allah SWT sendiri jamin, dan itulah kemenangan yang besar.